Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kembali bersama Map Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu paparan carta angin permukaan. Dapat diperhatikan pada ketika ini, rantau negara menerima pengaruh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang, iaitu melebihi 40 km per jam. Oleh itu, Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter, terutamanya di kawasan yang telah ditandakan dengan warna merah ini. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut, termasuklah aktiviti-aktiviti di pelantar minyak. Baiklah, seterusnya, Map Malaysia juga baru sahaja mengemaskini amaran hujan berterusan bagi peringkat bahaya melibatkan di negeri Pahang, iaitu di daerah Kuantan, Pekan dan juga Rompin, juga melibatkan kategori waspada di Lembah Kelang, di Negeri Sembilan dan juga di Negeri Melaka. Dan lain-lain amaran masih lagi dikekalkan sehingga ke 18 Disember nanti. Oleh itu, penduduk setempat dinasihatkan untuk sentiasa peka dan juga berwaspada, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan berkedudukan rendah dan juga kerap banjir. Baiklah, selain itu kita lihat pula paparan imej gemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Selari dengan amaran hujan berterusan sebentar tadi, dapat diperhatikan pada ketika ini hujan sedang berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia pada ketika ini. Limpahan hujan daripada arah timur negeri-negeri semenanjung telah pun mula memasuki negeri-negeri di pantai barat sejak daripada awal pagi tadi dan dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, berlainan pula di negeri Sabah dan juga Sarawak. Keadaan cuaca dilihat cerah dan tiada hujan di kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri terbabit, dengan keadaan cuaca hujan renyai dan juga sederhana lebat melibatkan bahagian pesisir pantai Kudat dan juga Sandakan, yang mana kita jangkakan keadaan ini boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Baik, ini sahaja yang boleh saya kongsikan dengan anda pada pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, X dan juga YouTube rasmi Map Malaysia. Sekian melaporkan, Khairatunisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.